Kadang-kadang kita takut pergi bazar ramadan. Sebab pergi bazar ramadan bukan semua disiplin macam kita. Ada yang rambut basah-basah. Yang rambutku datang bau shampoo. Yang lelaki tengah balik buku bau. Tu belum cerita yang pakai baju ketat. Mula tengok peha ayam depan tu peha orang. Tengok dada ayam, lepas tu kau sambung dengan sendiri. Ya Allah. Lepas tu binilah sound sebelah. Pasal. Binilah sound sebelah. Iya, tu sebabnya jaga. Tu belum cerita lagi pakai dengan baju ketat, lepas tu dekat dada ada manik-manik tu macam ada tulisan. Kita ni dah silau-silau macam mana. Terpaksa lah baca apa dia tulis tu. Rupanya dia tulis apa tengok-tengok. Ajar betul. Kita pun astagfirullahalazim. Lepas tu budak tu menyeling pun je kat belakang dia tulis. Kalau nak cakap, la ilah Allah, apa hal baju kau macam tu? Begitu sound, mana kau dapat baju ni, dek? Alah, pasal malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu, dia kata. Mak kau pakai kat rumah untuk abah kau. Yang kau ni pakai untuk siapa?